Episod ini adalah sama dengan Local Bakery. Hari ini kita akan main 3 pusingan. Last man standing akan menang RM200. 3 peserta pertama yang dapat 2 markah dulu akan mara ke pusingan seterusnya. Kah organ terbesar dalam sistem peredaran darah manusia? Jantung. Betul, Nabil 1. Alat apakah yang digunakan untuk melihat objek di angkasa lepas? Teleskop. Betul, Imran 1. Ada berapa rukun dalam rukun negara? 5. Betul, Imran ke pusingan seterusnya. Siapakah Raja United Kingdom sekarang? Charles. Betul, Amar 1. Darah biru dalam haiwan seperti sotong kerita disebabkan oleh elemen apa? Copper. Betul, Amar mara. Vitamin apakah yang penting untuk penglihatan di waktu malam? Vitamin A. Betul, Aizat 1. Apakah nama bagi bahagian mata yang mengawal jumlah kemasukan cahaya? pupil. Betul, Nabil mara. 3 markah untuk pusingan seterusnya. Oh, 3 Apakah warna ke-6 dalam pelangi? Jingle. Bukan. Violet. Bukan. Ungu. Bukan. Indigo. Betul, Nabil 1. Dekat-dekat. Tadi aku dah red, orange, yellow, tiba-tiba orange balik. Pigmen hijau dalam daun apakah yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari? Klorofil. Betul, Imran 1. Negeri semenanjung Malaysia manakah yang tiada infrastruktur kereta api yang aktif? Terengganu. Betul, Nabil 2. Siapakah angkasawan Malaysia yang pertama? Syam Syah. Okey, Lat Talilat. Tali. Kumpulan darah apakah yang digelar penerima universal? AB. AB apa? AB plus. Betul. Imran 2. Tulang apakah yang melindungi jantung dan paru-paru? Tulang rusuk. Betul, Ammar 1. Elemen apakah yang mempunyai simbol kimia AU? Emas. Gold. Betul. Okey, siapa dapat 5 markah dia menang. Oh, 5. Oh, 5 lagi. Oh, okey. Apakah nama umum bagi natrium klorida? Garam. Betul, 1-0. Sodium chloride. Okey. Kebanyakan haiwan marsupial terletak di negara apa? Australia. Betul, 2-0. Taman Negara Mulu terletak di mana? Sarawak. Betul, 3-0. Terlelap. Negara manakah yang merupakan pengeluar sarung tangan getah yang terbanyak? Malaysia. Betul, 4-0. Itu syarikat. Kau glove. Saya sembahyang tu, bukan. Terusan Suez merentasi negara apa? Ya, jawab. Tahu. Apa tadi? Terusan Suez merentasi negara apa? Mesir. Betul, 4-1. Apakah nama bagi sains kajian tumbuhan? Flora fauna. Bukan. Kejap. Tak dengar huruf B? Botanik. Betul, Imran menang. Terima kasih.